Jom masak ayam goreng berlengas. Ayam ni kita potong kecil-kecil dan kita masukkan ke dalam kuali. Garam. Sebab nanti kita nak guna kicap ya. Sedikit serbuk kunyit. Okey, kita tunggu sebentar. Okey, kita boleh letak sedikit air. Kita renihkan. Kita letak bawang Holland sahaja. Sedikit minyak masak. Bismillah. Masukkan kicap lemak manis. Faiza, lemak manis ya. Kita masukkan sedikit air. Masukkan sos cili. Masukkan sos tiram. Kalau warna dia kurang pekat, kawan-kawan boleh tambah lagi lah. Okey, saya nak bagi dia nampak pekat, kita letak kicap istimewa mudin. Dia akan memekatkan lagi kuah itu. Nampak tu pekat. Okey, kalau ada cube ayam, serbuk patik ayam boleh letak je kawan-kawan. Saya tak ada. Kita tambah serbuk perasa sahaja. Okey, kita masukkan bawang Holland. Kalau nak guna cili besar boleh. Saya cili besar tak ada, kita guna cili akar. Okey kawan-kawan, menu hari ini ayam goreng berlengas sudah siap. Okey, boleh tutup api. Okey, menu ni kita makan dengan nasi putih panas-panas tu, dan juga kita gorengkan telur mata kerbau. Dua jenis lauk ni pun sudah cukup. Tapi semalam saya tambah masak sardin. Masak sardin berair macam tu je. Alhamdulillah.